Wireless mic guys. Ini receiver sound card karaoke. Jom kita test. Mesti korang confused dekat beg kuning tu macam ada banyak pilihan kan. Ini aku ambil yang metal. Lepas tu aku ambil juga yang jenis plastik. Sama je, korang akan dapat dia punya mikrofon punya penutup ni. Yang metal ni pun korang akan dapat juga. Yang plastik, okay, bentuk dia macam ni. Yang metal bentuk dia lebih kurang macam ni dekat beg kuning. Yang ni kalau kau pegang dekat tangan lebih solid dan lebih rasa premium lah. Yang aku ambil ni colour hitam. Yang plastik bentuk dia macam gini. Yang metal bentuk dia macam gini. Yang ini untuk identical. Contoh kalau korang nak pair berduet ke apa, tak tertukar. Dia ada colour code macam ni. Yang ni untuk dia punya adapter. Yang standard punya besar lah. Dia punya receiver ni. Right, yang ni dah di attach bateri dah. Contoh lah, dia punya slot tu kecil. Yang ni boleh convert. Ni dia punya display ada frekuensi dekat sini lah. Nampak? Kalau besi dia bunyi macam ni. Nampak? Kalau plastik dia bunyi macam gitu. Bunyi plastik lah. Sama juga. Yang ni pun ada indikator frekuensi apa semua dekat dalam dia. So bateri kau dapat 3. Satu untuk dia punya receiver dan 2 lagi untuk dia punya mic. Yang ni aku dah taruh bateri. So 3 korang akan dapat. Benda ni untuk contoh karaoke, ada event, nak jadi MC. Boleh sambung dengan sebarang amplifier, PA system, boleh connect yang ni. Tak payah pakai wire lah. Dah ada antena macam ni. Korang nak karut pakai dekat sound card pun boleh. Connect je benda ni. Sound card kau orang kecil, dia dah bagi dengan dia punya adapter macam ni. Kita test mic untuk karaoke ya. Kalau sound card kau boleh jazz lah. Dia punya tone voice macam mana. Macam ni ke, ataupun nak guna voice robot. Mic biasa MC. Kau tukar je kat sini. Dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. So kalau korang nak beli kan, korang boleh pilih. Sama ada korang nak ambil yang metal ataupun yang plastik macam ni. Fungsi dia sama je, cuma beza dia punya material saja. Metal ni lagi sedap dan solid lah, rasa premium.